Kami sampai dah kampung kami. Saki beli barang dia. Allah. Isa. So. Okay. Hello everybody. So aku dah pakai Elza semalam, maghrib semalam, and then tadi sahur kat sini. Sekarang pukul 3 pukul 2 petang dah. So hari ni hari Isnin. Sekejap lagi kita orang nak pergi mall kejap kot. Tak sure lagi. Tengoklah if mak aku larat. So plannya hari ni Isnin, Selasa, Rabu aku duduk rumah abang aku, and then nanti by hari Rabu baru aku duduk rumah kakak sulung aku, and then hari macam malam Jumaat kita gerak ke Penang. Yeah, raya. So yeah, tak ada berapa. Aku tinggal nak edit video aku tak siap lagi. Sorry guys, lambat gila because video tu sumpah panjang. Okay, but I try my best. So yeah, tu je nak update. A few moments later. Kak Hanana call. Hanana video call. Hanana dia tak balik kampung this year. Dia raya kat Kuantan. So dia macam rindu Ashu ya. Sekejap video call dia. Hello. Hai. Kakak balik sekolah ke? Ya. Mana adik? Tu adik ke? Mari. Apa? Dah. Apa dia? Tengok sini. Tengok sini. Kakak. Hai. Hai. Puasa hari ni? Puasa. Kena fikir puasa ke tak. Senyum. Smile. Jangan smile. Ambil Ashu punya bekas tu buat apa? Nak berbuka dah Yusof. Mbak. Asu. Ashu punya. Hilang lah Ashu punya. Jom kita berbuka. Aisyah, Ashu tengok orang ke? Ya. Ambil gambar pakai makhluk. Tengok ni blok tu kan. Haa. Siap subuh. So hari ni turn aku pergi duduk rumah kakak sulung aku. Sekarang pukul 6.30. Kita orang, aku dengan mak aku jadi macam pergi pukul 10 pagi lah. So kita kena packing. Tak apa pun, sama je. Saya baru siap upload video untuk hari ni. Ayah, abang aku akan gerak belah mertua. So saya dengan mak saya akan berbuka kat luar dengan kakak saya. Nak siapkan kerja kejap untuk hari ni. Aku tengah fikir nak buka TikTok. Nak buat account TikTok ke tak. I think I probably akan buat account TikTok. So kalau if aku buat, then korang akan jumpa aku kat TikTok. Probably untuk raya ni aku akan buka sekejap. Alright. Ya, jumpa korang sekejap lagi. Saya nak siapkan kerja. Oh no. Boleh?
ni. Sedap ke? Selamat tak? Main ni. Okay, let's go jumpa kakak. Bye bye. Jumpa Yusof hari Jumaat. Hari ni Rabu. Jumpa lusa kat Penang. Awal. A few moments later. Hello. So sekarang pukul wait a minute. So sekarang pukul 3 pagi. Aku dah ada kat rumah kakak sulung aku. And esok aku akan stay 1 malam je. Aku tak tidur lagi sebab aku tengah edit vlog untuk post esok. Harapnya aku nak siapkan kerja vlog tu untuk malam raya. So kita nak macam siapkan untuk korang. Okay. Esok kita akan, aku takut ke ada dengar bunyi angin macam ni yang tengah saya tengah edit vlog. Kita sikit lagi. We try our best. Ni vlog probably malam raya I think. So plan dia esok aku akan gerak macam malam lah kot. Hari ni hari ni ada hari Khamis, malam Jumaat lah. Malam Jumaat kita akan gerak pergi ini road trip. Aku tak boleh nak cakap kuat sebab kakak dengan mak aku tengah tidur kan. Jadi kita berbisik-bisik je lah you. Macam lepas berbuka macam tu, hari ni kita terus pergi ke Penang road trip. So by the time hari Jumaat mungkin buka puasa dekat Penang lah hari Jumaat tu dengan abang aku. Saya nak siapkan kerja, nak edit. Jumpa korang esok. Probably waktu kita gerak. Okay. Penang, here I come. Let's go. Kita buat kerja dulu ya. Sayang. Sekarang pukul 11. Back. Nak gerak dah. Penang. Oh, ada kucing. Ada kucing. Bye-bye, gemuk. Allah, gemuknya. Ni tangan saya. Allah, gemuknya. Selamat Hari Raya. Nama apa eh? Last ada dengan dia kecil lagi, mak. So A few moments later. Ayah. Ayah. hantu. Kacang pak. Kacang. Hantu. Ada? Apa ni daging ni? Daging hijau. Adik Afan satu je. Oh, dia adik. Apa dia ni? Dia nak ada. Ingatkan nama dia Nono nama ni. Adik yang bukan tu bagi kita kamu je. 2 hours later. Ni sahur kita, nasi goreng. Nasi goreng? Tak tahu. Goreng kampung. Nasi goreng kampung dengan telur mata. Sekarang pukul apa? Sekarang pukul 5.04 pagi. Kat arah mana tak tahu.
RNR. Mana? Mana tadi? Oh, Taiping. Ibu saya makan kacang. Nah, kacang. Ayak, kundak. Oh, mak makan ubat dah? Ubat adik dah buat dah? Ni mak nak makan ubat kan? Masa mak hari ni. Hari-hari kena makan. Adik tengok ni benda apa? Kenapa dalam tu pun ada telur? Dia patut satu ada dua. Kenapa telurnya banyak? Mak ni tak buka lampu belah mak. Mana? Oh. Bagi dah satu juga malu kan? Ya. Laju je semua orang masuk nak sahur. Untuk tadi dah makan pau. Tahanlah sikit. Air pokok mesti netik pula dia. Macam doa je. Baik. Sabar yang surau. Cepat terawih. Oh, sempat ke? Ha, Berapa rakaat? dapat nak. Oh. Lalu laju lah. Kalau buat tingkat insya-Allah. 14 lokasi kerap berlaku. Kalau kat tingkat insya-Allah. Boleh. Boleh. Tapi dia tak ni apa? Tak semua naik. Apa yang nak? Cari nombor cikgu tu. Cahaya di Ideal Factory. Kemas belaka. Okay, yang motor. Dia depan sangat. Ni rumah baru ni. Wow, 2 tahun. Ni Ada perubahannya Penang. Hai tu, rumah tu. Mana rumah tu? Siapa suka hati parking bas besar? Mana rumah tu? Oh, aku tak nampak. Lepas dah? Lepas ada. Tak perasan. Dulu dia daripada jauh. Tak perasan dah ada berubah. Ada bas, betul ada apa kedai pula kat tepi tu. Tak pernah ada dulu ni. rumah Mak Su mana? Mak Su apa? Ni depan ni. Oh, dari sini ke? Masuk apa? Okay. Assalamualaikum. Sampai dah. Mak jangan sanak. Ada najis muhalazo. Ada lagi. Itu kan nak masuk. Tu duduk ambil gambar sini tu. Biasalah kami baru sampai. Kami sampai dah kampung kami. Ya, bangau. Bangau terbang. Nak terberok. Amboi dah sampai Penang. Esok sudah kembali. Nak terberok. Mana ni? Rosak lah adik punya. Nak terberok. Bukan kita nak beri salam kan? Duk ambil gambar kat luar ni. Dah sampai ambil gambar. Bangun dah patutnya kan? Tapi tak tahu lagi sampai. Oh, orang kampung. Kami dah sampai. Bukalah pintu. Beri salam pun tak nak suruh buka pintu. Oh, ada najis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah sampai Penang. Mana dia? Bendang. Tapi itulah semua mak saudara aku pergi kerja. So kita orang je tidur pun. Assalamualaikum. Dek nak simpan dinding Ustaz. Dendeng. Allahu Akbar. Nak ambil gambar. Check in. Tapi tak, kita tidur homestay tau. Ributnya kipas dia. Alah comelnya. Ambil mak mana? Dalam kereta? Ada duit ke? Okey. Kita tidur sini dulu. Rehat kejap. Lagi petang baru pergi kat homestay. Nak ambil gambar je. Homestay. Ni pintu masuk. Besar. Dia ada banyak bahagian kecil-kecil. Tak makan. Takut ni punya tu. Adik. Ingat adik je tadi mak sama. Banyak tangga. Tu lah. Dia unik tu dia punya rumah ni. Ada ni bahagian. Ada tangga. Tangga lagi. Boleh solat kat sini. Lepas tu 2 bilik. Ni bilik. Oh.
Dia ada toilet ke? Oh, tandas sini pun ada. So, tandas ada? Haa. Adik pergi tandas belakang. Dah ni tak ada tanda. Ya ke? Tengok gimana? Ni dapur. Actually ni pun ada bilik lagi. Bilik. Dapur. Ni apa? Bilik juga kan? Store. Dia ada sini. Tiba-tiba ada tersembunyi. Bilik air dan toilet. Unik. So tu je untuk vlog ni. Sorry dia pendek. Aku tak tahu pendek ke. Macam 15 minutes. Okay kot. Next adalah vlog raya. Aku tak sure vlog raya ataupun preparation raya. Tapi kita tengok. Okay. Ada banyak vlog korang. Korang tunggu je. Banyak gila. Ya. Saya nak edit sekarang. Saya kena slow-slow. Aku boleh je nak edit laju. Tapi sebab saya duduk di rumah aunty saya, makcik saya, maksud saya. Jadi saya tak ada space untuk bekerja. Ada tapi saya kena buat kerja senyap sebab orang kampung tak tahu aku ada YouTube. So ni rahsia kita. Okay. Yep. Itu ya. Yeah. Yeah. Harap korang suka. Subscribe, bagi thumbs up, like, share. We'll go to the next vlog. Selamat Hari Raya. Sorry lambat post, okay? Bye.